Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat telah mengalami penutupan sebahagian meskipun terdapat perjanjian pembiayaan terakhir yang telah diluluskan oleh Senat. Kekosongan pembiayaan ini bermula pada tengah malam waktu Timur AS pada hari Sabtu, beberapa jam selepas para senator bersetuju untuk membiayai kebanyakan agensi sehingga bulan September. Rang undang-undang ini termasuk hanya pembiayaan selama 2 minggu untuk Jabatan Keselamatan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security yang bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan imigresen sebagai alternatif kepada penutupan sepenuhnya. Rang undang-undang ini belum diluluskan oleh Dewan Perwakilan yang kini tidak bersidang. Presiden AS, Donald Trump, mencapai perjanjian dengan pihak Demokrat selepas mereka enggan memberikan lebih banyak pembiayaan untuk penguatkuasaan imigresen berikutan kejadian tembakan maut yang melibatkan 2 warga negara AS di Minneapolis oleh ejen persekutuan. Ini merupakan penutupan kerajaan kedua sedemikian dalam tempoh setahun dan berlaku hanya 11 minggu selepas tamatnya kebuntuan pembiayaan sebelumnya yang berlangsung selama 43 hari iaitu satu tempoh terpanjang dalam sejarah AS. Penutupan pada tahun 2025 yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 14 November telah memberi impak meluas kepada perkhidmatan kerajaan yang penting termasuk perjalanan udara dan menyebabkan ratusan ribu kaki tangan persekutuan tidak menerima gaji selama beberapa minggu. Namun, penutupan kali ini dijangka tidak akan sepanjang masa lalu kerana Dewan Perwakilan dijadual kembali bersidang pada hari Isnin. Walau bagaimanapun, Pengarah Rumah Putih telah mengarahkan beberapa agensi, termasuk Jabatan Pengangkutan, Pendidikan dan Pertahanan untuk melaksanakan pelan penutupan. Memo Rumah Putih kepada agensi menyatakan, pekerja harus melapor untuk bertugas mengikut jadual biasa mereka untuk melaksanakan aktiviti penutupan secara teratur. Harapan kami adalah bahawa kekosongan ini akan singkat. Trump telah menggesa ahli Republikan yang memegang majoriti kerusi di Dewan Perwakilan untuk mengundi menyokong perjanjian tersebut. Ahli-ahli perundangan merancang menggunakan tempoh 2 minggu di mana Jabatan Keselamatan Dalam Negeri akan terus dibiayai untuk merunding perjanjian. Ahli-ahli Demokrat mahu perjanjian itu memasukkan dasar baharu untuk ejen penguatkuasaan imigresen. Kita perlu mengawal ICE dan mengakhiri keganasan, kata Ketua Minoriti Senat Chuck Schumer merujuk kepada penguatkuasaan imigresen dan kastam ICE. Itu bermakna menamatkan rondaan bergerak. Ia bermakna memerlukan peraturan, pengawasan dan waran kehakiman. Topeng perlu dibuang, kamera perlu kekal hidup dan pegawai perlu mempunyai pengenalan jelas. Tiada polis rahsia. Wakil dari kedua-dua parti Republik dan Demokrat telah mengkritik dengan tegas taktik yang digunakan oleh ejen imigresen susulan penembakan fatal Alex Pretty di Minneapolis pada hujung minggu lalu oleh ejen persekutuan. Pretty, seorang jururawat unit rawatan rapi, ditembak oleh seorang ejen Border Patrol setelah berlaku pertengkaran di mana beberapa ejen cuba menahannya. Pada hari Jumaat, Jabatan Keadilan membuka siasatan hak sivil terhadap penembakan tersebut. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini sukan dalam dan luar negara. Sehingga bertemu lagi lain kali, bye.